Cakap tentang penyatuan Melayu, berjasa tidak akan menoleh ke belakang lagi, tetapi berjasa mengambil satu pendekatan, akan terjun dengan berani untuk berperanan bagaimana untuk menyatukan orang Melayu. Saya berfikir bahawasanya penyatuan Melayu ini telah lama kita fikirkan. Alhamdulillah, hari ini telah wujudnya payung besar penyatuan Melayu. Maka berjasa tidak mahu buang masa. Walaupun di dalam payung besar penyatuan Melayu itu adanya parti-parti gergasi. Bersatu ada, PAS juga ada, dan ada juga sebenarnya NGO-NGO yang besar dalam menjadi anggota kepada payung besar penyatuan Melayu. Namun berjasa melihat kita tidak boleh mengharapkan sesiapa lagi dah. Telah wujudnya payung besar membawa pendekatan menyatukan orang Melayu, maka berjasa tidak mahu buang masa untuk kita menunggu parti bersatu dan untuk kita menunggu rakan-rakan kita daripada parti PAS. Mereka ada isu yang mereka perlu selesaikan dan fokuskan buat masa sekarang. Oleh itu berjasa tak boleh tunggu siapa. Sebab itu ingin saya menyatakan bahawasanya berjasa telah pun satu hati dan nekat untuk menggerakkan payung besar penyatuan Melayu dengan dua tindakan yang akan dibuat oleh berjasa. Dan berjasa sedar apa yang dibuat oleh berjasa hari ini dengan berani untuk terjun menggerakkan payung besar penyatuan Melayu bukan hanya berjasa, tetapi diikuti oleh hampir 300 NGO Melayu di negara kita ini yang duduk di dalam satu majlis penyelarasan NGO Melayu Malaysia. Jadi maknanya berjasa bersama dengan majlis penyelarasan NGO, bersama dengan anggota-anggota payung besar yang dipimpin oleh Tun Mahathir akan terus mewujudkan ada dua perkara. Yang pertama sekali ialah untuk mewujudkan struktur payung besar penyatuan Melayu di negeri-negeri. Akan terwujudkan di Melaka, di Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan, Selangor dan Perak. 5 negeri ini menjadi keutamaan yang sedang berjasa fokuskan. Dan yang keduanya, setelah wujudnya payung besar struktur negeri-negeri ini, maka payung besar ini akan diaktifkan membuat program-program roadshow untuk menyedarkan orang Melayu perlu bersatu, dan yang keduanya, orang Melayu mesti keluar beramai-ramai untuk mengundi dalam merebut kuasa supaya orang Melayu menjadi dominan di dalam mentadbir negara ini. Sering saya berkata bahawasanya negara kita ini negara Islam. Islam adalah agama persekutuan. Mana mungkin kita hendak menyerahkan negara Islam ini ditadbir oleh mereka, terutamanya mereka yang duduk dalam parti membawa agenda Malaysia iaitu DAP. Maka saya nak menyatakan di luar sana, rakyat, pengundi-pengundi, rakyat Malaysia khusus orang Melayu, marilah bersama-sama. Bukan bersama dengan berjasa, tetapi bersama untuk duduk dalam payung besar menggerakkan penyatuan Melayu. Saya tidak mempelawa semua untuk masuk ahli berjasa, tetapi saya menggesa semuanya, marilah bersama-sama kita dengan jiwa terbuka, kesedaran yang mendalam. Kitalah tuan tanah, tanpa melihat pada parti, tanpa melihat kepada NGO, tapi kita bangsa Melayu, bangsa tonggak menjadi tuan tanah untuk mentadbir negara kita ini, kerana kitalah orang Islam yang seharusnya mentadbir negara kita ini. Maka saya menyeru kepada semua, apabila nanti dah wujud payung besar struktur negeri di Melaka, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan, Selangor dan Perak, saya harapkan kita di luar sana bersama-sama untuk memastikan kita mengembalikan semula kuasa dominan orang Melayu. Mengapa saya sangat-sangat menyeru kepada kita semua berada dalam payung besar? Sebab pertama sekali, kita orang Melayu mesti bersatu. Untuk bersatu, mahu tak mahu yang ada wujud di depan kita hari ini ialah payung besar yang dipimpin oleh Tun Mahathir Mohamad. Maka mari kita gunakan peluang ini. Yang penting kita bersatu. Maka di depan kita adanya payung besar penyatuan Melayu. Maka itulah pilihan kita yang ada sekarang. Untuk buat masa sekarang, PRU16 mesti kita berada di dalam keluarga payung besar, kerana payung besar itu membawa agenda penyatuan Melayu dan kita mesti bersatu. Tidak ada pilihan lain. Ini pandangan berjasa.